Okey, bayangkan benda ni. Untuk sesetengah orang, nama lelaki yang kita nak bincangkan hari ni adalah seorang wira anti penjajah. Tapi, untuk orang lain, dia adalah mimpi ngeri, individu yang bertanggungjawab atas kehilangan ribuan nyawa yang tak berdosa. Hari ni, kita akan kupas kisah sebenar di sebalik satu nama yang sangat kontroversi, Chin Peng, lelaki yang paling dikehendaki di tanah Melayu. Cuba teka berapa harga buruan yang diletakkan atas kepala dia. $250,000. Bayangkan, pada zaman tu, ini bukan jumlah yang biasa-biasa tau. Angka yang gila besar ni sebenarnya nak beritahu kita satu benda je. Betapa bahayanya ancaman Chin Peng terhadap Empire British kat tanah Melayu masa tu. Dia memang bukan musuh biasa. Sejarah dia ni memang membelah bahagi masyarakat. Di satu pihak, dia dilabel sebagai pengganas komunis yang kejam. Tapi di pihak yang satu lagi, ada yang sanjung dia sebagai pejuang anti-imperialis. Dekat sini, kita tak akan ambil mana-mana pihak. Kita cuma nak tengok fakta. Macam mana seorang individu boleh ada dua naratif yang sangat bertentangan macam ni? Dan ini yang paling misteri. Kalau dia dah lama tak ada, kenapa pada tahun 2019, abu mayat dia terpaksa diseluduk masuk secara rahsia ke Malaysia dan ditabur kat lereng bukit di Perak? Untuk faham kisah buangan dan misteri macam dalam filem ni, kita kena putar balik masa. Bahagian pertama, Tanah Melayu dalam pergolakan. Jom kita undur masa ke era 1930-an dan 40-an. Masa ni, bayang-bayang Perang Dunia Kedua dah mula nampak. Perjalanan hidup pemuda ni memang laju. Lahir dengan nama Ong Bun Hua pada tahun 1924 kat Sitiawan, Perak, ayah dia cuma taukir kedai basikal je. Siapa sangka budak sekolah kelas pertengahan ni akhirnya masuk Parti Komunis Malaya atau PKM pada tahun 1941 dan menjelang 1948 dia jadi pencetus salah satu konflik bersenjata paling berdarah kat rantau kita. Bila tentera Jepun masuk, Chin Peng terus gerakkan pasukan gerila yang kita kenal sebagai MPJA. Waktu ni peranan dia sangat penting tau. Dia jadi orang tengah antara gerila dia dengan komando British macam Force 136. Gila tak gila, komando British yang terkenal, Freddie Spencer Chapman, siap panggil Chin Peng ni sahabat sejati dalam buku dia. Ya, masa ni Chin Peng dengan British satu geng sama-sama lawan Jepun. Tapi kat sinilah ironi dia bermula. Sebabkan jasa dia tolong British, Chin Peng siap dianugerahkan pingat berprestij, Order of the British Empire atau OBE. Tapi anugerah ni ditarik balik bila dia kecewa dengan rancangan British dan akhirnya dia halakan senjata ke arah kawan baik dia sendiri untuk halau penjajah. Memang plot twist habis. Bahagian kedua, Perang Hutan dan Rundingan Baling. Sekarang, kita masuk ke fasa yang paling gelap dan brutal dalam era darurat. Tarikhnya 16 Jun 1948. 3 pengurus ladang Eropah dibunuh dengan kejam kat Sungai Siput, Perak. British terus tak tunggu lama, mereka isytihar darurat dan haramkan PKM. Chin Peng kata dia tak tahu menahu pun pasal pelan pembunuhan tu. Malah, dia hampir ditangkap masa serbuan polis. Tapi, insiden berdarah inilah yang ubah sejarah tanah Melayu buat selamanya. Jadi, pasukan Chin Peng yang sekarang dipanggil MNLA serang dari dalam hutan. British pula balas dengan satu plan yang sangat genius tapi kejam, iaitu rancangan BRICS. Macam mana mereka buat? Mereka paksa penduduk kampung pindah ke kampung baru yang dikawal ketat, potong terus sumber makanan dan biarkan komunis kebuluran dalam hutan. Strategi ni memang menjadi, sampai Chin Peng sendiri mengaku dia hampir mati kebuluran beberapa kali. Fast forward ke tahun 1955, perang makin buntu. Ini bawa kita kepada satu momen ikonik, Rundingan Baling. Di satu sisi, Tunku Abdul Rahman minta komunis serah diri secara mutlak. Di sisi lain pula, Chin Peng berkeras nak PKM diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Dua ego bertembung, memang tak jumpa titik tengah langsung. Pendek kata, rundingan tu gagal total. Tapi kan, ada satu benda menarik yang mungkin tak ramai perasan. Kegagalan Rundingan Baling ni sebenarnya mempercepatkan kemerdekaan kita. Tunku Abdul Rahman gunakan tuntutan Chin Peng tu sebagai senjata untuk yakinkan British. Tunku beritahu mereka, satu-satunya cara nak matikan pengaruh komunis adalah dengan bagi tanah Melayu merdeka sepenuhnya. Senang cerita, cabaran kat Baling tu buka jalan terus ke Hari Merdeka. Mesti ada yang ingat, darurat tamat pada 1960, maka habislah cerita kan? Tak, ada pemberontakan kedua dari 1968 sampai 1989.
Masa ni, Qin Peng ada kat Beijing dan dia dipujuk oleh pemimpin China, Deng Xiaoping, untuk sambung angkat senjata. Bayangkan, buat pertama kalinya, PKM dapat dana rahsia dan siap ada stesen radio sendiri dari China untuk terus serang kerajaan Malaysia yang dah merdeka. Tapi, bak kata pepatah, langit tak selalu cerah. Pada tahun 1980, Deng Xiaoping nak fokus majukan ekonomi China. Lepas dia jumpa pemimpin Asia Tenggara macam Lee Kuan Yew, Deng panggil Qin Peng dan terus arahkan semua bantuan keuangan dipotong dan stesen radio tu ditutup serta-merta. Tekanan diplomatik berjaya buat China tinggalkan Qin Peng. Dia hilang punca kuasa sekelip mata. Bahagian ketiga, warisan sebuah negara yang terbahagi. Habis tu, macam mana konflik bersenjata paling panjang kat rantau kita ni boleh tamat? Pada 2 Disember 1999, sejarah tercipta di Hat Yai, Thailand. Satu perjanjian damai ditandatangani antara PKM, Malaysia dan Thailand. PKM akhirnya setuju untuk bubar dan letak senjata. Sebagai balasan, ahli-ahli yang asal dari tanah Melayu dijanjikan pengampunan dan dibenarkan balik untuk hidup macam biasa dengan masyarakat kita. 1188. Tu je jumlah sebenar ahli PKM yang keluar dari hutan dan letak senjata masa tu. Daripada beribu-ribu orang masa awal darurat, ini saja yang tinggal. Ia satu pengakhiran yang agak sunyi bagi sebuah konflik yang sangat panjang dan membinasakan. Tapi kesan peperangan ni memang sangat-sangat mendalam. Kita bercakap tentang ribuan nyawa yang melayang, tak kira anggota keselamatan atau orang awam yang tak bersalah. Parut ni tinggalkan dua pemikiran yang terus kekal kat Malaysia sampai hari ni. Ada yang anggap ia pengorbanan berdarah untuk halau penjajah, tapi majoritinya ingat Parut ini sebagai satu keganasan yang tragis. Sejarah ni memang susah untuk kita lupakan. Bahagian keempat, kematian dalam buangan. Jom kita tengok babak akhir kehidupan lelaki ni yang terkunci dari pulang ke negara yang pernah dia perjuangkan. Antara tahun 2005 dan 2009, Qin Peng banyak kali naik turun mahkamah merayu nak balik ke Malaysia. Dia siap buat permohonan maaf secara terbuka kepada semua mangsa kekejaman komunis pada 2009. Tapi kerajaan Malaysia tetap bertegas kata tak boleh. Kenapa? Sebab kepulangan dia berisiko buka balik luka lama dan tambahkan kesedihan keluarga yang dah hilang orang tersayang. Akhirnya, takdir mainkan peranan. Qin Peng meninggal dunia akibat kanser kat sebuah hospital di Bangkok pada usia 88 tahun. Tarikhnya, 16 September 2013. Ya, tepat pada Hari Malaysia. Betul-betul masa ulang tahun ke-50 pembentukan negara yang dia sangat nak masuk, tapi dihalang sampai hujung nyawa dia. Jadi, ini bawa kita balik kepada misteri Abu Mayat yang diseluduk masuk tadi. Persoalannya sekarang, macam mana kita sebagai sebuah negara nak berdamai dengan sejarah yang penuh dengan darah dan air mata ni? Adakah masa akan betul-betul merawat luka lama? Atau mungkinkah warisan Qin Peng ni akan terus jadi bayang-bayang kelabu dalam sejarah kita? Korang nilailah sendiri. Okey, itu sahaja kupasan sejarah kita kali ini. Kalau korang rasa penerangan ni buka minda korang tentang sejarah kompleks negara kita, pastikan korang tekan butang like, share kat kawan-kawan dan subscribe channel ni untuk lebih banyak kisah sejarah yang mendebarkan. Terus ambil tahu, terus bertanya dan kita jumpa lagi dalam episod akan datang.